Assalamualaikum Kak Josie. Sihat ke? Daya sebenarnya hari Selasa malam, Sarah yang si adik baby tu kan, dia start demam 39 macam tu lah. Lepas tu paling teruk Isnin Selasa semalam dia memang Isnin malam Selasa tu memang paling teruk lah, 39-40, even dah letak ubat, masukkan ubat buntut, makan ubat oral sirap macam biasa tu kan. Tapi Alhamdulillah keep on basahkan dia kepala badan dengan air hidrogen tu kan, Vitaspring. Lepas tu bagi dia minum, memang paksa dia minum, Alhamdulillah dia minum. Lepas tu bagilah ubat, makan macam biasa. Senin Selasa, so Rabu hari ni dia dah tak demam, cuma tinggal batuk sesama je kan, sikit-sikit. Daya pun sama sebenarnya, semalam pagi start demam dan sesama teruk, tapi Daya minum banyak lah air hidrogen, rasanya lebih 2 liter. Lepas tu Daya makan Panadol jugalah, Panadol Extend. Lepas tu ambil vitamin C, ecstasy, dengan makan AKG tu kan. AKG Daya makan 3 biji, lepas tu ecstasy 2 biji malam sebelum tidur kan. Alhamdulillah hari ni walaupun semalam baru start pagi kena teruk, tapi Alhamdulillah hari ni Daya dah tak sakit tekak. Semalam memang seksa gila, tapi Daya tak tahulah sebab air hidrogen ke apa, memang Alhamdulillah cepat. Memang Daya punya ulcer dah boleh kata hampir hilang ni, dekat bibir bawah Daya ni. Dah lama tak kena ulcer. Lepas tu kena ni pun macam selalu lama kan, dia macam baru nak naik, lepas tu baru nak membesar. Tapi yang ni memang Daya rasa macam sekejap lah, macam sekejap sangat. Ni dah nak sembuh dah, rasa macam tu, tengah rasa bibir sendiri kan. Lepas tu memang semalam tu teruk sangat, sesama sakit tekak tu, macam ya Allah, ya ampun Hari Isnin tu dah start rasa sakit tekak dah, tapi keep on minum lah air hidrogen tu. Semalam memang banyak lah asyik, hari ni pun asyik minum air hidrogen tu kan. Selalunya kalau sebelum ni, sebelum dulu lah makan air hidrogen, biasa kalau Daya sesama tu teruk, paling minimum 3 hari yang sangat teruk. Kotak-kotak tisu. Yang ni semalam start, tapi hari ni dah tak banyak tisu lah, tak adalah asyik meleleh tu kan. Lepas tu dia perasan cepat lah minum hidrogen dengan ecstasy dengan AKG tu kan. Alhamdulillah.